Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Furqan Pekanbaru, begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, niniak mamak, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel berada dimanapun, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dah penat? Belum. Kita belum mula lagi, takkan penat pula. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah, saya difahamkan dari malam pertama sampai malam 13. Kan malam 13 Malam pertama saya malam 13 tak ada kajian. Ini yang first time, betul? Saya pun terkejut, saya ingatkan sebelum-sebelumnya ada kajian. Ternyata malam ni ada kajian. Okey, jemaah. Dan saya juga difahamkan bahawa kajian kita ni tak panjang, ringkas. Sampai pukul berapa? 10? Atau kurang? Ikut saya, okey. Jadi, kerana masa yang singkat ni, maka kita terus kepada inti kajian. Kerana kajian tu kalau panjang-panjang, masuk kanan, keluar kanan, ya kan? Masuk kanan, keluar kanan, tak ingat lagi apa yang disampaikan. Okey, tajuk kita pada malam ini adalah mereka mesti ditolong juga. Mereka mesti ditolong juga. Jemaah, di dalam hadis Nabi SAW, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan tolong seorang hamba selagi hamba itu suka menolong yang orang lain. Allah akan tolong seorang hamba selagi hamba itu menolong orang lain. Menolong dalam apa ni? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan, ya kan? Siapa yang kita tolong? Orang baik atau orang buruk? Siapa yang kita tolong? Orang jahat atau orang yang dijahati? Dah pening pula jawab ni. Okey. Sebenarnya tajuk ini diambil daripada sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Suatu hadis yang singkat ternyata mempunyai makna yang dalam. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolong saudara engkau yang zalim dan juga terzalimi. Yang jahat ditolong, yang tak jahat juga ditolong. Pelik ya? Mestilah pelik. Biasanya kalau orang yang baik kita tolong, mestilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi yang menjadi masalahnya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, Nabi katakan unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolong saudara engkau yang zalim tolong, yang terzalimi juga ditolong. Yang jahat ditolong, yang baik pun juga ditolong. Pelik kan? Maka sahabat Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Ya Rasulullah, itu kalau orang terzalimi, okey, kita akan tolong dia. Afara'aita in kana zaliman, apa pandangan engkau jika dia zalim, dia jahat, takkan kita tolong pula? Berdosalah kita. Apa kata Nabi SAW? Tamna'uhu minadh-dhulm fa inna dhalika nasruh.
Orang jahat pun ditolong. Caranya macam mana? Engkau halang dia daripada berbuat jahat, maka engkau dah nolong dia sehingga dia tak dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Hadis ini singkat jemaah. Hadis ini singkat, tetapi mempunyai makna yang dalam. Dia mempunyai pengajaran yang cukup dalam. Di antaranya, yang pertama, hadis ini menyuruh kita jangan biarkan ada maksiat di tengah kita. Jangan ada maksiat di tengah-tengah kita atau di kawasan kita, di tengah rumah kita, kecuali kita halang dan kita tegah dia daripada berbuat maksiat. Jangan sampai ada ahli keluarga kita tak solat, kita senyap je. Jangan sampai seorang ayah melihat anaknya tak sekolah, dia stres. Anaknya tak bekerja, dia stres. Tapi anaknya tak solat, dia senyap. Jangan ada sampai seorang suami melihat isterinya terkinjar sana, terkinjar sini. Tahu terkinjar sana? Letak handphone di depannya, letak handphone ya, goyang-goyang dia. Lepas tu upload di sosmed. Dengan memakai baju-baju mendedahkan aurat. Jangan sampai ada suami macam tu. Jangan sampai ada suami melihat ahli keluarganya berbuat maksiat dan dia senyap. Begitu juga jangan sampai ada pengurus masjid melihat ada kemaksiatan di tengah masjid, di dalam masjid. Apa di antaranya jemaah? Tadi siang, saya bagi kajian di Masjid Al-Fida. Masjid Al-Fida kota tu. Saya ceritakan tentang hadis Nabi SAW. Di antara ceritanya adalah jangan biarkan fasiliti masjid digunakan untuk perkara maksiat. Apa contohnya? Orang main game. Kemudian di game tu nanti dia ada taruhan tu, judi online. Judi online, lepas tu lobet charger di handphone. Charger di masjid. Charger dalam masjid. Padahal masjid itu apinya ni dibayar. Dan bayar ni dari mana ni? Dari duit umat. Duit umat diambil untuk berjudi dalam rumah Allah. Boleh faham tak? Kadang-kadang segelintir pengurus ditengoknya diam je. Tak ada risau. Tak ada usaha untuk menghalang mereka. Tak boleh macam ni. Kena ada usaha untuk menghalang mereka. Jangan sampai ada maksiat berada di tengah-tengah kawasan kita. Begitu juga kalau seandainya ketua kampung, suatu negeri atau wali kota atau governor atau negara, ketika ada kemaksiatan di tengah-tengahnya, ketika Pak RT, Pak RW ada kemaksiatan di kampungnya, dia senyap. Jangan. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu 'adzaba min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan dan menghalang manusia daripada kemungkaran. Kalau tak, Allah akan timpakan bala kepadamu, yang ketika engkau dalam keadaan susah, kau mengadu kepada Allah, Allah tak terima aduanmu. Di dalam surah Al-Anfal Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan suatu azab, suatu bala yang bukan hanya menimpa orang zalim saja, tetapi juga menimpa orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, dia halang dengan tangannya. Itu kalau ada kuasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan lisannya, itu kalau dia pandai bercakap. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tak mampu juga, sekurang-kurangnya hatinya membenci, menolak, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi hadis ini mengajarkan apa? Mengajarkan jangan sampai ada kemaksiatan berada di tengah kita. Jangan ada kemaksiatan berada di tengah-tengah kita, sementara kita tak ada usaha, tak ada tindakan, apa-apa tindakan kita buat untuk menghalangi kemungkaran dan kemaksiatan tersebut.
Yang kedua dan terakhir untuk malam ni. Jemaah ni kalau saya kata 2 masih panjang lagi, nampak 3 Ustaz, 4, 5. Tu saya sebutkan 2 dan terakhir. Maksudnya 2 dalam kajian, bukan bini 2. Lepas tu terakhir lagi nanti tambah 3, bukan. Ini maksudnya 2 dan ini terakhir. Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu, unsur akhaka zaliman wa mazluman, tolong saudara engkau yang zalim dan yang terzalimi. Tengok apa yang dibuat oleh sahabat. Dia bertanya semula, dia minta penjelasan. Begitu semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Ketika ada sesuatu kemusykilan berlaku dalam hatinya, dia tak senyap, dia bukan buat-buat tak tahu, tapi dia berusaha bertanya. Ramai daripada kaum muslimin hari ini, ketika tak tahu tapi sok tahu. Tu lebih bahaya tu. Ada yang tak tahu tapi sok tahu. Ada yang tahu tapi buat-buat tak tahu. Dan ada yang tak tahu tapi tak nak tahu. Ditambah lagi kalau menjejaskan masalah ingkab dia. Berapa ramai kaum muslimin yang ketika mana-mana mubaligh da'i bercerita tentang bab muamalat, jemaah ikhwan-ikhwan kita tak nak duduk di majlis ilmu. Takut. Takut apa? Takut muamalat dia tersentil, tersinggung perkataan daripada perkataan ustaz. Takut-takut ustaz katakan yang ini haram, sementara dia dah lama buat. Nanti kalau aku tinggalkan, hilang income aku. Kalau aku teruskan, berdosa aku. Lagi baik aku tak datang di majlis ilmu. Senang aku, selamat aku. Ada tak yang macam ni? Ada? Di tempat lain maksudnya. Ya. Malas dia nak duduk di majlis ilmu ketika ada kemusykilan. Kata Allah, katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika engkau tak tahu. Kita ada buat muamalat. Walaupun urusan dunia ni dalam hukum asalnya boleh kita buat selagi tak ada larangan, tapi kadang-kadang ada larangan, cuma kita tak belajar. Boleh faham maksudnya? Kita selama ni dengar apa? Dalam urusan ibadah, jangan dibuat kecuali ada dalil yang memerintahkan. Dalam urusan muamalah, up to you. Boleh buat sukamu sampai ada dalil yang melarang. Cuma masalahnya kadang ada dalil yang melarang. Kita tak nak duduk di majlis ilmu. Kita tak nak duduk di majlis ilmu sehingga kita tak tahu larangannya. Apa contoh jemaah? Berapa ramai para majikan-majikan yang bermuamalah dengan pekerja. Pekerja ni dah settle dia buat kerja, tapi dia tak bayar gajinya. Dia tangguhkan sampai berbulan-bulan. Sudah gajinya sedikit, ditangguhkan sampai 2, 3, 4 bulan. Ada tak macam tu? Ada macam tu? Hanya banyak mangsa nampak di sini. Jahat majikan ni betul ya. Tak boleh. Nabi katakan apa? Matlul ghaniyyu zulmun. Menangguh-nangguhkan gaji pekerja adalah suatu kezaliman. Kalau dah jatuh tanggal 1 bayar. Tanggal 10 bayar. Jangan ditangguhkan. Nanti ada pula alasannya, dalam urusan muamalah selagi tak ada dalil yang melarang, akhirnya dia tangguhkan. Bukan tak ada melarang, banyak hadis yang melarang. Cuma kau tak pernah duduk di majlis ilmu, itu yang menyebabkan kau tak tahu. Kerana ramai ikhwan-ikhwan kita jemaah yang duduk di majlis ilmu bila? Nanti kalau datang tabligh akbar. Kalau ada ustaz jemputan dari luar, baru hadir beramai-ramai, berpanas-panas tu. Tapi majlis ilmu yang selalu dibuat tiap-tiap pekan, kadang-kadang tak buat, tak datang. Padahal ilmu yang sesungguhnya ketika istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Adapun tabligh akbar hanya untuk menyatukan ukhuwah. Kadang-kadang lepas tabligh akbar, keluar daripada tabligh akbar, tak ingat lagi ustaz tu cakap apa. Sekurang-kurangnya hanya ambil gambar selfie, lepas tu upload aku hadir di majlis fulan bin fulan. Ya kan? Engkau ada kat mana? Aku ada di majlis ilmu. Tengok, ambil gambar, upload. Macam iya pula. Cuba tanya apa yang ustaz tu sampaikan. 10 ustaz tu sampaikan, 1 pun ingat, alhamdulillah, syukurillah.
Kadang-kadang satu pun tak ingat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurangnya semangat kita untuk menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana merasa diri dah cukup. Tengok Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika Nabi cakap satu, maka sahabat berusaha. Nak, apa tu ya Rasulullah? Apa pandangan kau ya Rasulullah? Cepat dia nak tanya. Tengok kata Nabi kan, tolong saudara kau yang zalim dan yang terzalimi. Itu kalau yang terzalimi. Kalau yang zalim, afara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh? Kalau dia zalim, macam mana aku nak tolong dia? Tengok macam mana sahabat ghirah, semangat sahabat dalam menuntut ilmu. Tambah lagi bulan Ramadan jemaah. Bulan Ramadan sebenarnya ini bulan tarbiyah. Bulan untuk mentarbiah, mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang lebih semangat dalam menuntut ilmu. Tengok biasanya orang tak pernah baca Quran di bulan Ramadan, dia ada tadarus Quran, betul tak? Tadarus ini sebenarnya adalah sebenarnya hukum asal tadarus tu adalah belajar tahsin. Tu sebenarnya tadarus tu asal kata kan tadarasa ya tadarasu tadarusan. Itu sebenarnya saling ajar mengajar, taklim. Ada pengajar, ada yang belajar. Jadi selama ni sibuk dengan dunia, tak pernah sentuh Al-Quran, tak belajar Al-Quran. Sekaranglah belajar Al-Quran. Tapi orang faham sekarang lain. Tadarusu khatam Quran. Jadi speed 200 lah. Yang penting khatam dah cukup. Lepas tu buat majlis. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, pastikan bulan Ramadan, bulan yang menjadikan mentarbiah diri kita menjadi manusia lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, daripada bulan-bulan sebelumnya. Apa tadi kajian yang pertama? Ingat tak? Bayar hutang? Yang siapa dibantu? Yang zalim dibantu, yang terzalimi juga dibantu. Yang terzalimi, okey, kita sama-sama faham. Tapi yang zalim macam mana nak bantu? Mencegah. Kalau dia ada salah, tegur. Ni jemaah, kadang-kadang segelintir kita, segelintir jemaah, kadang-kadang degil. Tahu degil? Tuan Imam dah katakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis solah. Rapatkan saf, luruskan saf. Lagi dikata rapat, lagi kata lagi renggang. Kadang-kadang sengaja pula kaki macam ni, macam bunga. Bukan di sini, tempat lain maksudnya. Sini tak ada. Macam ni, sengaja. Tujuannya apa? Supaya ni had, kau tak boleh dekat-dekat sini. Ni batasnya. Nanti kalau dah salat baru diginikan lagi. Sengaja dibuat macam ni. Pernah tengok tak orangnya? Pernah tak? Tak di sini, tempat lain maksud saya. Kan manusia degil ni. Saya pernah jumpa ni satu masjid. Saya pernah jadi imam di satu masjid. Jadi ketika itu memang selalulah saf lurus dan rapat. Jemaah memang degil, tak nak rapat. Lagi disuruh rapat, lagi rapat. Esok saya buatlah, kita apa? Renggangkan saf, jauh-jauhkan saf 1 meter jauhnya tu. Apa ustaz ni, dia sesat ustaz ni. Rapat semuanya. Kerana sifat manusia ni lagi disuruh baru dia akan berhenti. Kalau dilarang lagi buat. Cuba perhatikan, dilarang buang sampah, ada signboard tu, dilarang buang sampah, banyak sampah di bawah tu. Dilarang kencing di sini, lagi banyak orang kencing di sana. Betul tak? Jangan berniaga di kawasan ni, lagi banyak orang berniaga di sana. Berniagalah, berniaga 24 jam, siapa yang keluar kena denda. Tak ada orang niaga di sana dah. Kena buang sampah, siapa yang tak buang sampah kena denda. Tak jadi orang buang sampah dia. Macam tu sifat manusia. Sifatnya punya degil. Harap-harap kita bukan termasuk manusia yang degil je mah. Orang Al-Furqan tak ada degil insya-Allah. Al-Furqan tak ada degil. Sebab orang Al-Furqan dia Al-Furqan pembeza antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita nak tahu mana yang hak dan yang batil, pergi ke Al-Furqan. Baru tahu. Boleh kita bezakan mana yang belajar sunnah dan tak sunnah, dan mana yang nak rapat hidupkan sunnah, rapat soft atau rapat majlis ilmu, atau yang nak berdegil, nak jauh daripada soft. Kita nampak nanti di sini. Okey? Itulah, cukuplah ya. Panjang-panjang sangat, saya pun penat juga. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan ada kemungkaran di tengah keluarga kita, kawasan kita, kecuali kita halang.
Dan kemudian usahakan semangat kita dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya dipertemukan oleh Allah di dalam masjid ini, tapi Allah pertemukan juga kita nanti di surga dan berjiran dengan Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Betul kan 15 menit? Tadi saya dah diingatkan 15 atau 20 menit Ustaz. Betul. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون